Dah berlapan kali kau cerita, dah berapa kali kau cerita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memang ku percaya dia adik kandungmu. Tapi betul ke ini? Aku test DNA tak ada kena-mengena. Jumpa orang tuamu pun aku sudah tanya. Apa kau fikir aku buta cinta? Apa kau fikir aku ni cinta mati samamu? Memang ku cinta mati, sebab itu ku siasat. Kalau tidak siasat boleh jadi fitnah. Kalau engkau cuba sebarkan berita bohong tentangku, ku takkan ambil berat untuk bawa ku ke mahkamah atas pencemaran nama baik. Takkan ku biarkan engkau cemarkan namaku atau nama keluargaku. Ku dah kenal sangat engkau. Memang aku cinta mati, tapi tak bermakna aku tidak suka orang buat maksiat. Kalau pegang dengan budak bawah umur tidak apa. Dia dah tua, dah besar, umur dah 25, boleh jaga diri. Tapi engkau jaga dia macam dia tu suamimu yang muda. Memang tak perlu pertahankanmu. Aku tidak mahu pertahankanmu. Jadi aku tidak mahu jagamu. Dan aku carilah wanita yang tepat. Jadi aku dah selaraikan hitamkan engkau dalam syarikatku. Maksudnya engkau tak boleh dipercayai. Hanya di syarikatku sahaja. Kalau engkau tak nak ku sebarkan aib engkau, jangan gangguku. Ini dah 8 kali kau cerita alasan kau dah ganggu aku. Jadi kau dah bohongiku, tak perlu dipertahankan. Memang cinta mati itu maksudnya cinta tu akan mati, bukan akan kekal lama. Cinta abadi memang selamanya, tapi tidak dengan cinta selingkuhan. Aku tidak mahu jadi orang ketiga, jadi aku akan buangmu sahaja. Takkan terimamu ada dalam syarikat. Kau tidak boleh masuk bisnes keluargaku. Keluarga syarikatmu masih ada denganku. Jadi ku masih berhubungan dengan keluargamu dengan syarat mereka tidak boleh bawamu ke syarikatku selamanya. Kalau tidak, ku tidak akan enggan kau blacklist.